dan juga cinta. Sakit perut dan juga cinta. Sakit perut dan juga cinta, kedua-duanya menyakitkan. Menyakitkan dan perlu dilepaskan. Dah, tu je. Cinta dan rindu. Cinta dan rindu. Cinta dan rindu juga menyakitkan sebab bila kita orang tu dah tak ada, rindu itu menyakitkan. Dan sayang. Sakit gigi dan sayang. Sakit gigi, kalau sakit gigi dan sayang, ayam berkokok pun jadi serabut. Nak lempang je. Kalau sayang tu, kalau macam satu dia pun buat perangai, memang kita pun nak lempang. Sakit dan rindu. Okey, sakit dan rindu. Sebab bila kita rindu, kita mulalah sakit dadaku. Ku mulai merindu. Ku bayangkan jika Kalau sakit dan rindu tu, rindu itu berat, biar aku saja yang tanggung. Jadi dia akan sakit saya. Okey, perkataan dia benci tapi rindu. Benci nak benci tapi tak boleh rindu kan. Kita benci tapi sebenarnya kita rindu. Semakin kita benci, semakin kita rindu sebenarnya. Sebenarnya kita tak mampu lagi nak melepaskan. Okey, dia bila ada perasaan benci tapi rindu, sebenarnya kita tak betul-betul melepaskan ke sebenarnya. Okey. Sedih tapi gembira. Gila lah. Nak sedih ke nak gembira ni gila lah kan. Sedih tapi gembira. Dia memang macam kita kentut, kita gembira. Tapi bila orang marah, orang kentut kita sedih macam tu. sebab lepas tu bila orang marah kita sedih. Itu maksud sedih tapi gembira. Yes. Bila kita kentut, kita gembira. Orang tu balas kentut kita, kita sedih. Sedih. Okey. Nana pula bagi 2 perkataan pada Aifah. Lepas tu kita bagi pusing-pusing. Okay, aku tak bermadah. Okay, apa? Berbeza kentut dengan tanggungjawab. Beza dia. Dia tak ada beza. Sebab kentut tu memang tanggungjawab lah. Kita kena keluarkan. Dia kalau kat pukul, sikit pukul dia berak. Baik keluarkan dulu. Tanggungjawab kena lepaskan. Kena lepaskan. Kena lepaskan. Cumanya dia bila kalau tak nak berak kentut, ni sikit lah. Sikit. Kentut dia. Okey, Aifah bagi kat saya. Okey. Apa beza, apa persamaan antara makan dan nangis? Makan dan nangis kita perlukan makan untuk tenaga, tapi sometimes kita juga perlukan nangis. Sebab bila kita nangis, kita pun mengeluarkan tenaga. So kat sini sebenarnya kalau kita tahan nangis, kita akan sakit. Sama juga kalau kita tahan makan, kita akan sakit perut. Pasal balik. Kerana manusia butuh makan, bukan harapan. Mantap. Saya bagi Aina. Nanti saya buat ikut Ana. Okey. Okey Aina. Angin dan rindu. Okay, kalau kita rindukan seseorang, lepas tu angin pun tiba-tiba datang, dia akan rasa macam lagi vibe rindu tu strong. Mendayu-dayu. So, kita kena berada di tempat panas, tak ada rindu. Kita nak marah je. Jawab beko kan. Okay, masam dan ketawa. Masam dan ketawa. Okey, ini berkaitan ni ke? Okey, bila kita rasa hidup kita ni masam, kita kena ketawa untuk maniskan semua yang sepatutnya. Bagi kat Aifah. Aifah. Kaitkan sayang dan benci. Saya dah benci. Saya dah benci dah. Okey. Lain. Okey. Kaitkan hina dan mulia. Hina dan mulia. Hina dan mulia ni ibarat dia macam orang miskin yang kaya. Bila dia kaya, dia memang macam tu. Apa tu? Orang manusia memang kalau yang biasa dia pandang hina sikit, kalau yang tu dia macam dipandang mulia sikit. Gitu. Yes. Okey, teruskan. Awak bagi. Okey, saya bagi dekat dia. Ibarat kerusi dan kita. Kerusi dan kita. Kita perlukan tempat untuk bersandar
sebab kita takkan mampu untuk bersendirian sebenarnya. Kita perlukan bila kerja sedih, kita perlukan ada satu tempat untuk kita menjadi bahu kita kan, untuk kita bersandar. Dan begitu juga dengan kursi, kita perlukan kursi supaya kita boleh duduk dan merasakan kehangatannya. Gaya. Nak. Dia tak dengar tu. Dia fokus. Busy. Dia fokus. Okey. Dia recharge lama. Dan hati. Okay, batu dan hati. Kalau seseorang tu hati dia tak ada kasih sayang, tak ada rasa cinta, tak ada rasa rindu, dia akan sama keras. Sifat dia sama macam batu. Yang mana batu kita balinglah kat mana sekalipun, even dalam air ke dalam tanah ke, dia punya tekstur, dia punya bentuk masih lagi sama, which is macam tu juga. Tapi bila mana kita pukul ataupun tukul batu tu dengan sesuatu, dia akan hancur. Sama juga macam hati, kita kena semaikan rasa kasih sayang, rasa cinta tu dalam hati seseorang, baru dia akan lembut hati dan menghargai kita balik. Okey, mantap. Saya tak bercinta, jadi saya tak sakit perut. Cepatlah. Oh, tak bercinta, tak sakit perut. Cepat. Kalau nampak saya sakit perut, bermakna saya sedang bercinta. Oh, sekau sakit perut juga. Okey, kalau kau nampak dia pergi toilet, maksudnya dia tengah dia. Okey, saya nak tanya. Ibaratnya adalah Dua perkataan. dua perkataan kan. Ha. Kamu dan kopi. Ha. Apa? Saya ni luar ni nampak pahit lah muka tu sebab dia tua kan. Tapi dalam hati ada manis. Pahit akan manis akhirnya macam kopi. Saya ada soalan. Suka matcha ke suka kopi? Ha. Sebab kalau suka kopi, sebab kalau suka Pilih. Kau dah. Tak ada.